Walaupun dia jenis besi ataupun aluminium, tapi dia nampak kayu dia nampak lebih estetik. Ni saya nak unboxing meja camping terbaru. Dapat sekali dia punya bag, dia punya tabletop, dan dia punya kaki meja. Meja ni dia jenis egg roll table, tapi dia jenis aluminium, dia bukan kayu. Dia sangat solid lah. Kita bukakan kaki dia macam ni. Dia ada lebihan dekat hujung sini. Lepas tu kembangkan saja. Seterusnya kita pasang dia punya tabletop. Yang ni dia jenis besi ataupun aluminium. Dia bukan kayu. Tapi yang cantiknya, sebab corak dia macam kayu betul. So nak pasang dia punya ni senang je. Dia ada bracket dia kat ujung sini. Kita masukkan sebelah dulu. Lepas tu yang ni kita adjust, tekan lagi. Dan kita balancekan dia, bagi dia center. Yang side sini pun sama juga. Bila dah siap memang nampak cantik lah. Meja ni pun dia tahan lasak. Kalau setakat kena hujan tu tak ada masalah. Boleh lap je bagi kering. Lepas tu dia ada banyak pilihan saiz. Warna pun dia ada banyak pilihan. Harga dia pun sangat murah. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link.